minat tentang Epstein Files ataupun jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein ni, mungkin nama Ghislaine Maxwell bukanlah nama yang asing bagi korang. Tapi kalau korang first time dengar pasal Epstein Files ni dan berminat untuk tahu, masih tak terlambat lagi untuk aku beritahu korang siapa dia Ghislaine Maxwell ni. Untuk korang yang tak kenal siapa dia Ghislaine Maxwell ni, dia sebenarnya merupakan salah seorang anak bilioner, merupakan bilioner media yang mati pada tahun 1991 secara misteri. Memang sejak muda lagi dia hidup dalam keadaan, orang kata, dalam dunia yang mewah, dunia elit. Dia juga mempunyai jet peribadi dan juga kapal persiaran ataupun kapal layar peribadi juga yang mewah lah. Juga merupakan orang yang berkuasa dekat dunia pada waktu tu. Dan lepas kematian ayah dia, hidup Ghislaine ni berubah. Dan pada waktu itulah dia bertemu dengan Jeffrey Epstein. Ramai ingat yang Ghislaine ni cuma kekasih semata-mata. Tetapi waktu keterangan mangsa dekat dalam mahkamah sebenarnya agak mengejutkan. Sebenarnya Ghislaine ni dia bukan sekadar perempuan biasa tau. Dia bukan sekadar orang kata kekasih saja. Dia jugalah yang merekrut budak-budak bawah umur. Kemudian dia groom mangsa. Dan dia juga yang menormalisasikan penderaan seksual ni terhadap gadis bawah umur. Ghislaine ni waktu tu dengan bangganya lah dia beritahu dekat mahkamah yang Jeffrey Epstein ni takkan mampu buat semua ni tanpa bantuan dia. Wow. Aku boleh accept lagi kalau lelaki perangai macam ni. Tapi bila kalau kau seorang perempuan pun tak ada empati terhadap kaum kau sendiri, aku agak macam kecewa lah. Dan untuk pengetahuan korang, okay, the moment Jeffrey Epstein ni ditemui mati dalam penjara pada tahun 2019, kalau betul lah, ada juga yang tak percaya yang sebenarnya Jeffrey Epstein ni dah meninggal. Aku tak tahulah lantak kau. Bukan senang-senang tau orang kata pihak berkuasa terus dapat tangkap Ghislaine ni. Okay, dia terus hilangkan diri sebenarnya. Dan pada tahun 2020 lah dia berjaya ditangkap. Lastly tahun 2021 kedekan bersalah lah atas perdagangan kanak-kanak bawah umur dan dipenjara selama 20 tahun. Yang buat orang marah, okay, Ghislaine dah berjaya orang kata apa dibuktikan bersalah. Tetapi pelanggan-pelanggan dia, pelanggan-pelanggan Jeffrey Epstein ni yang melibatkan orang-orang kenamaan, kenapa diorang pun tak didakwa sekali?